start sesi seterusnya. Okey, kepada pengunjung-pengunjung dan pendengar yang nak rasa nampak popcorn kan, tapi nak rasa dalam cup kecil-kecil, boleh pergi ke booth popcorn dan ambil saja popcorn. Nanti adik yang kat situ dia akan bagi sebanyak 100 cup sahaja, percuma. Terhad ya? Okey, adik-adik boleh standby lah. Okey, untuk sesi seterusnya kita akan bersama dengan Encik Syed Ahmad Fatty. Nama gamer dia Cik Fatty. Okey, so kita boleh jemput Cik Fatty untuk sesi bedah buku seterusnya, di mana beliau akan berkongsi sedikit pengalaman beliau dalam menulis buku tersebut. Dipersilakan. Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pustakaan Negara Malaysia kerana memberi ruang untuk saya berkongsi berkenaan dengan buku saya pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada Kopita yang telah menaja kopi. Jadi siapa tak beli lagi kopi, boleh beli kopi kat Kopita. Jadi terima kasih juga diucapkan kepada Puan Kelly Telly dan Tuan Mohsin rakan panelis pada hari ini. Jadi sedikitlah berkenaan dengan buku saya yang tak berapa menarik daripada buku Puan Kelly tadi. Jadi kalau macam tak tahu nak pilih buku mana, beli buku Puan Kelly jadi sebenarnya saya nak berkongsi sikitlah pasal buku yang bertajuk Malam Dalam Aksara Yang Panjang. Diterbitkan oleh Bibliopress tahun ni bulan Mei. Jadi saya macam Puan Kelly juga saya menulis daripada sekolah juga saya mula dengan blog saya zaman-zaman blogging dan kemudian mula terbitkan buku sendiri pada tahun 2018 lepas tu baru dengan penerbit Jadi sebenarnya bila menulis ni bagi saya dia adalah satu daripada dia adalah sebahagian daripada proses berfikir, tapi dia sebenarnya berfikir tu dia terbahagi kepada dua membaca dan menulis. Jadi bagi saya bila orang tu dia berfikir, dia kena buat dua benda membaca dan menulis. Jadi sebab tu saya tulis buku ini, Dua Sayap Ilmu. Jadi pada asalnya saya nak terbitkan buku ni je, Dua Sayap Ilmu, dan saya hantar manuskrip kepada penerbit. Tapi waktu tu penerbit dia macam penerbit ada banyak hal sikit. Jadi lama dalam setahun 2 tahun baru dipublish. Jadi dalam masa setahun 2 tahun tu banyak idea-idea lain yang datang. Jadi saya nak kemaskini sebab dia tak terbit lagi. Tapi dia kata macam tak payah, buat buku baru. Jadi sebab itulah ada lagi satu buku dia sebenarnya, tapi konsep dia adalah sama Dua Sayap Ilmu ni konsep dia maksudnya dalam keilmuan tu dia mesti ada dua benda iaitu membaca dan berfikir. Jadi sebenarnya buku ni adalah perkongsian saya berkenaan dengan kecintaan saya kepada proses keilmuan, iaitu membaca dan menulis Jadi sebab kadang-kadang orang rasa macam membaca ni satu benda yang susah sebab kalau kita tengok buku tebal ni confirm aku tak boleh habis ni Tapi dia sebenarnya membaca ni dia macam sama macam proses kehidupan kita yang lain Sebagai contoh, kalau kita nak habiskan sekolah rendah pun, dia adalah proses yang makan masa 6 tahun. Tapi kita tak sedar benda tu sebab kita lalui sikit, ini sikit Begitu juga sebenarnya dengan membaca. Buku yang tebal mana pun buku tu,
kalau kita baca sikit-sikit, lama-lama dia akan habis juga. Jadi tapi saya dapat realization tu macam lambat sikit lah. Waktu saya dekat universiti, pasca siswaza, baru saya rasa macam sebelum tu membaca juga. Mak bawa agak pergi Pusakaan Negara. Saya jadi ahli Pusakaan Negara ni daripada kecil lah. Daripada darjah 6, darjah 4 dulu lah. Memang daripada dulu ada cat tu dulu. Tapi sekarang dah tak ada cat lah tu. Jadi memang dan mak saya ni memang dia selalu bawa pergi pesta buku. Pernah waktu kecil pernah hilang lah kat pesta buku kan. Tak jumpa kan. Lepas tu urus dia, siapa nak hilang tapi kecintaan betul-betul pada membaca tu pada pasca siswaza lah. Bila dengar lecturer dia ajar subjek lain, tapi dia tak sembang pasal subjek dia sembang pasal buku apa yang dia baca. Kita rasa macam seronok kan buku ni kan. Last kali saya beli buku tu tulisan Thomas Friedman, tajuk dia The World is Flat. Rasa macam ada terasa dalam Melayu kan, DBT kata. Tapi buku tu macam bila dengar lecturer saya tu, dia ajar dia ajar research metodologi je. Tapi dia sembang pasal buku yang dia baca. Jadi benda tu macam menarik saya. Saya rasa macam wow, sampai macam ni kan orang boleh berfikir dan membaca buku kan. Dan lepas tu baru saya macam jadi macam, nak kata hardcore pun tak hardcore kan, tapi mula membaca dengan serius lah. Mula ambil serius, baca daripada kulit ke kulit. Dan lama-lama dia jadi habit lah. Lama-lama dia jadi habit. Dan bila kita membaca ni, masalah bila kita membaca ni adalah otak kita ni dia akan jadi macam excited, ataupun ada certain idea yang akan buatkan kita rasa macam otak kita penuh lah. Otak kita penuh. Jadi itu memerlukan saya menulis lah, untuk saya clear ke mana otak saya kan. Bila kita tulis tu baru macam idea-idea yang kita dapat tu keluar lah, otak kita baru rasa ringan balik kan. Jadi saya macam tu, bila saya baca saya rasa penuh, saya tulis, saya ada space balik untuk berfikir kan. Jadi proses tu dia berjalan serentak dan bersama lah. Disebabkan itu, jadi saya macam banyak sikit menulis. Jadi buku ni sebenarnya bukan buku pertama saya lah. Ini buku yang ke-13 lah. Jadi dia kadang-kadang ada orang tanya juga, hang ni ada OCD ke kan? Menulis banyak kan? Dia macam, saya pun tak tahu lah sebab saya tak pernah jumpa psikologi ni. Mungkin Wan Kelly boleh diagnose saya macam ni lah. Tapi saya rasa bukan OCD pun kan. Itu just macam normal proses lah. Saya rasa macam nak hilangkan apa yang dah terbuku di kepala. Jadi benda tu lah yang saya kongsi sebenarnya. Malam dalam aksara yang panjang ni, maksudnya bila malam-malam anak-anak dah tidur kan, isteri pun dah tidur, tak macam kita. Jadi kita boleh duduk dengan aksara lah, membaca ataupun menulis lah. Jadi biasanya membaca dan menulis ni aktiviti malam saya lah. Dah sunyi sepi, dah tak ada orang, tinggal saya dengan cicak cengkerik ya. Baru saya menulis lah, menulis dan membaca lah. Dan saya rasa benda tu menarik untuk dikongsikan lah. Dan macam Puan Kelly cerita kan, kadang-kadang kita rasa benda yang kita tulis ni tak menarik kan. Kisah hidup pasal aku ni tak ada istimewa kan, tak ada orang nak baca pun. Tapi memang dunia ni memang pelik lah, betul. Memang akan ada orang baca kan. Saya pun rasa macam pelik kan, kenapa dia baca kan. Dan hatta waktu saya menulis blog, zaman blog lah, zaman blog lagi lama lah. Blog saya yang pelik-pelik pun ada orang baca kan. Kadang-kadang ada blog untuk mengulas blog. Pelik dengan zaman tu kan. Jadi macam kita rasa okey. Maksudnya penulisan tu saya rasa yang baik. Macam Puan Kelly kata tu adalah bila orang lain boleh relate dengan tulisan kita. Tulisan kita tu buatkan orang lain rasa macam diorang tak keseorangan dalam dunia ni. Ada orang lain mungkin berfikir macam mana yang dia fikir. Saya rasa Howard Zinn pernah tulis
dia kata macam bila dia mula membaca buku Charles Dickens ke apa lah, dia rasa macam banyak idea-idea Charles Dickens tu yang sama macam dia fikir. Dengan membaca tu dia buatkan, dia kata macam, oh rupanya aku bukan seorang-seorang dalam dunia ni, ada juga orang lain yang berfikir sama macam aku. Jadi sebenarnya penulisan yang baik tu bagi saya adalah orang boleh relate lah dengan penulisan kita kan. Dan kadang-kadang kita tak kenal orang tu kan. Kadang-kadang saya juga segan kan, kadang-kadang orang tegur kan, kita tak kenal, aku tu sembang kan, nak tanya nama takut kan. Tapi maksudnya macam tu lah, orang boleh relate kan. Bukanlah nak kata famous lah, tak famous. Tadi apa, Wan tadi kata ada bawa peminat lah. Tak ada lah, saya tak ada peminat lah. Jadi harap nanti Puan jadi peminat saya lah. Jadi itulah sebenarnya sedikit sebanyak perihal buku ni adalah perkongsian berkenaan dengan kecintaan saya kepada membaca dan menulis lah. Dan saya tertarik juga dengan Puan Kelly sebut pasal sakit jantung ni kan. Saya pun sebenarnya adalah sakit jantung lah. Tapi tak teruk apa sebab hidup ni ya. Jadi saya kena 3 kali serangan. 3 kali serangan. Pertama kali waktu 2023. Sekarang muka ubat ingat. Dan bila kena serangan jantung tu, kita terasa macam tak lama dah ni kan. Jadi kena banyak lagi membaca dan menulis lah sebelum meninggal lah. Jadi at least kita tinggalkan something lah sebelum kita kembali ke kehidupan yang abadi tu. Jadi selain daripada membaca dan menulis, dalam buku ni tak saya berkongsi jugalah sedikit sebanyak berkenaan dengan kehidupan lah. Saya bersetuju lah dengan macam Puan Kelly kata tadi kan. Bila kita menulis tu, kadang-kadang kita akan berkongsi juga apa yang kita lalui, pengalaman hidup kita. Itu yang saya membuatkan satu penulisan tu dia menarik lah. Yang membuatkan penulisan ChatGPT tak menarik adalah sebab dia tak ada pengalaman hidup. Kalau ChatGPT dia ada pengalaman hidup kan, dia pernah jumpa orang, dia pernah lepak dengan mamak atau kawan dia, mungkin menarik kan. Tapi ChatGPT dia elemen perasaan tu tak ada kan. Jadi dia macam nampak ke arah macam orang boleh detect lah, macam penulisan ni macam terlalu dry ataupun tak ada jiwa lah. Penulisan manusia ni dia berbeza dengan penulisan large language model ni adalah dia ada sisi kemanusiaan lah. Dan sisi kemanusiaan ni lah yang saya rasa yang best dalam penulisan dan yang orang cari. Bahkan penulisan tu bukan, kadang-kadang orang rasa macam penulisan fiction ni best kan, sebab dia boleh buat orang menangis kan. Padahal bila tu tak wujud pun kan, karakter tu tak ada, cerita tu tak ada, negeri pun tak ada kan. Dia adalah fiction tapi dia boleh buat orang menangis. Dan dia sebenarnya macam tu juga dengan non-fiction sekalipun lah. Banyak penulisan yang menarik, tapi dia non-fiction lah, dia betul. Contoh macam siapa baca buku Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, dia buku yang sangat best lah. Terutamanya waktu dia dah di mahkamah, dia argue dengan hakim dan sebagainya. Wah, itu memang dia ada jiwa manusia di dalam tu, jiwa perjuangan. Benda tu yang kalau kita jumpa benda tu dalam buku, benda tu yang best kan? Nilai-nilai kemanusiaan yang best. Sebab tu sebenarnya buku-buku sejarah ataupun buku-buku non-fiction ni lagi orang baca daripada contoh buku pasal komputer kan, computer science. Memanglah buku menarik kan, apa teknikal dan sebagainya kan, tapi tak ada orang pergi kedai buku cari buku apa computer science untuk bawa pergi healing apa kan, tak ada kan. Dia macam kalau ada memang ada kan. Memang Puan Kelly kena buat study case lah, psikologi dia macam mana, kenapa dia behavior dia macam tu. Jadi saya sebab tu dalam ni juga ada juga lah saya kongsikan berkenaan dengan kehidupan saya lah, supaya kadang-kadang bila orang kadang-kadang dia tengok penulis ni macam orang yang special ke apa kan, orang yang lain daripada yang lain lah.
dia mesti macam dia mesti hebat kan, boleh tulis buku kan. Tapi sebenarnya dia manusia biasa kan, dan dia ada banyak kesilapan, dan dia pun ada banyak kelemahan, depresi ke, kecewa, putus cinta, macam-macam lah. Sebab normal manusia biasa kan. Jadi sebenarnya sebab itulah juga saya masukkan juga hal-hal kehidupan lah, supaya nanti kalau orang tuduh tulis banyak ChatGPT ni kan, dia ada pengalaman lah tu. Jadi macam orang boleh verify lah dia something yang only human lah boleh ada kan. Jadi itulah sebenarnya isi utama buku ni lah. Dia adalah berkenaan dengan kecintaan saya kepada membaca, menulis, dan juga ada juga proses penerbitan buku lah. Sebab ada certain orang kadang-kadang, terutamanya kawan-kawan ataupun junior-junior, dia banyak tanya pasal macam mana nak tulis buku kan, apa proses dia, apa yang saya lalui kan. Jadi nak cerita banyak kali, penat kan. Setiap awal kali ni pun nak cerita balik kan, setiap kali pun nak cerita balik kan. Dan ada orang mungkin dia segan nak jumpa dengan kita kan. Contoh mana saya lelaki, mungkin kalau orang perempuan dia segan kan. Jadi kalau ada buku ni dia macam tak payah jumpa, apa lah, baca je kan. Jadi itu macam memudahkan lah kan. Sebab saya rasa pengalaman penerbitan ni dia tak sama setiap orang kan. Ada orang dia memang talented lah, penerbit cari dia, lepas tu memang dia start dari situ kan. Tapi saya bukan yang jenis talented lah. Saya mula dengan terbit sendiri lah buku. Saya terbit sendiri, cetak sendiri, pergi pesta buku pun jual sendiri. Lepas tu baru macam dengan penerbit lah. Lepas tu saya rasa macam penat kan, nak angkat buku-buku kotak-kotak apa semua kan. Baik dia penerbit kot kan, walaupun tak dapat duit tak apa kan. Miskin pun miskin lah. Tapi asalkan benda tu kita suka lah kan. Sebab saya sebenarnya menulis ni tak adalah disebabkan ekonomi sangat. Bukanlah saya nak kata menulis sebab mencari pendapatan tu salah, taklah. Bagi saya sendiri dia merupakan satu benda yang saya buat sebab saya seronok je lah. Atas datang sini pun sebab saya seronok kan. Saya datang daripada Kedah sebenarnya, jauh. Datang daripada Kedah naik bas, naik bas lagi datang sini. Jauh pengorbanan saya untuk Pusaka Negara ni. Jadi saya datang tu sebab dia ada banyak sebab lah. Selain daripada Pusaka Negara jemput, sebab saya tengah nak habiskan master. Jadi tengah tulis disertasi. Jadi macam stres lah nak tulis disertasi ni kan. Baru lepas submit, saya nak lari sedap daripada kehidupan tu. Jadi saya lari datang sini lah. Selama dapat kopi percuma, jadi hilang stres tu. Jadi ada 16 minit lagi. Jadi saya kongsikan sikit lah beberapa apa yang saya tulis ni. Sebenarnya saya pun dah lupa dah apa yang saya tulis ni. Ni saya ni sikit. Jadi saya study dalam bidang sejarah lah. Cuma saya punya sarjana muda bidang kejuruteraan. Tapi bukan dekat Malaysia lah, dekat Rusia. Lepas tu saya kerja 10 tahun. Ada krisis identiti sikit. Tapi saya study bidang sejarah lah. Jadi banyak juga dalam ni persoalan-persoalan sejarah lah. Sebab saya rasa menarik sejarah ni kan. Mula-mula saya study kat USM. Waktu saya apply tu, dia tengok dia tak boleh ni, awak ni budak engineering kan, apa nak masuk sejarah, menyebuk je kan. Tapi saya tak buat hati. Saya tulis surat lah, saya merayu lah, tolonglah bagi saya masuk kan. Saya memang minat sejarah ni. Saya berjanji untuk belajar sungguh-sungguh. Lepas tu dia interview dia bagi saya masuk lah. Jadi sekarang saya tahun akhir lah, dah dikenal dah masuk. Jadi sebenarnya saya kira bila kita membaca ni, dia adalah sebahagian daripada pelajar sejarah lah. Seorang pembaca tu dia tak boleh lari daripada menjadi pelajar sejarah. Dan seorang penulis tu dia tak boleh lari juga
menjadi sebagai penulis sejarah lah. Macam cikgu saya kat USM, dia pernah tulis, dia kata orang yang memegang pena ni, dia menentukan luka siapa yang akan dikenang. Ayat dia lecturer sejarah pakai ayat puisi lah. Mungkin pernah jatuh cinta apa kan, jadi dia puitis sikit lah ayat dia. Tapi memang penulis tu dia memang macam tu, dia ada nilai sejarah dia lah. Sebab tu menarik menjadi penulis ni adalah kita boleh menulis sejarah yang kita minat. Kalau kita baca buku sejarah lain, dia mungkin pasal sejarah raja ke, sultan ke, sejarah politik, sejarah negara, yang menarik-menarik lah juga kan. Tapi macam apa kena dengan kita kan. Tapi sejarah yang lagi menarik adalah sejarah diri kita, kampung kita, keluarga kita. Dan benda tu tak ada orang lain yang tulis kan. Nak tunggu profesor mana-mana tulis pasal sejarah kita kan. Macam hang ni siapa kan, bapa aku nak tulis sejarah kan. Jadi kalau kita menjadi penulis, kita boleh tulis sendiri sejarah kita kan. Dan walaupun tak menarik, sebenarnya dia tetap berguna. Sebab penulisan ni, contohlah saya tulis buku ni kan, sebenarnya saya bukan tulis untuk pesta buku ataupun orang-orang kat sini tolonglah beli buku saya kan, tolonglah kan. Saya tak kisah kan, tak beli ke tak apa. Sebab buku ni dia akan pergi ke generasi lain, generasi lain, generasi lain. Mungkin ada 10 generasi lagi. Jadi pembaca saya bukan generasi ni je. Jadi kalau generasi ni tak suka kat saya, hati ni kan, apa mengaku je. Mungkin ada generasi lain yang dia tak pernah dengar saya cakap, tapi dia baca penulisan kan. Dia rasa macam, oh penulis ni macam menarik kan. Jadi sebenarnya kita punya market ni bila kita menulis ni, bukan zaman 2025 sajalah. Mungkin 2035, 2045. Jadi menulis ni adalah cara kita berbicara dengan generasi yang belum wujud lagi lah. Mungkin kita pun tak kenal kan. Sebenarnya peminat kita bukan macam peminat kan. Jadi saya tak ada peminat kan. Mungkin peminat saya belum lahir lagi lah. Sebenarnya kan. Ada tapi belum lahir lagi kan. Mungkin lagi 10 tahun ada kan. Jadi begitu juga sebab kalau kita tengok dalam sejarah, ada masa dia. Ada masa dia kan? Boleh. Boleh melabur je. Kalau kita tengok contoh buku yang menarik lah, saya pernah baca yang dia tak menarik tapi dia famous. Buku pasal Diary of a Young Girl, tulisan Anneliese Frank. Ada di kawasan negara? Saya tanya. Ada? Buku ni dia pasal seorang budak perempuan waktu Perang Dunia Kedua kot. Perang Dunia Kedua. Waktu tu kena serang Jerman kan. Jadi dia lari dekat atas atap pokok, atap rumah lah, dia menyorok. Jadi dia tulis diary. Bapak dia bagi dia diary. Dia tulis diary. Dia umur dia 14 tahun kan. Rasa-rasa kalau umur 14 tahun dia tulis pasal apa? Dia tulis pasal dia gaduh dengan mak dia. Dia tulis pasal dia jatuh cinta dengan budak lelaki. Dia cerita potong kentang. Dia cerita pasal macam-macam benda-benda harian. Dan kita pun rasa macam apa benda ni kan, tak terkenal, tak ada value kan. Tapi buku tu akhirnya lepas perang, ayah dia Otto Frank terbitkan buku tu kan. Dan buku tu dia translate ke berbagai bahasa Melayu pun dia. Diterjemahkan oleh Ide Selangor. Dan dibaca sampai hari ni. Jadi sampai hari ni orang baca buku pasal budak 14 tahun potong kentang. Tapi dia ada nilai sejarah dia sebab dia ditulis pada Perang Dunia Kedua. Jadi dia ada historical significance. Jadi kita mungkin rasa macam kita tak penting lagi sekarang. Tapi mungkin zaman kehadapan orang nak tahu Madani ni apa kan. Siapa yang pernah bedah buku dekat Pesta Madani? Jadi dia akan ada historical significance di masa hadapan lah. Zaman sekarang mungkin ramai pembangkang yang tak sokong Madani apa. Tapi bila generasi berubah mungkin benda-benda politik tu dah tak ada. Tinggal benda sejarah je.
Jadi dia akan ada historical significance dia lah. Jadi bagi saya sebenarnya suka kalau orang lain banyak menulis lah. Even kalau self-publish, sebab saya rasa benda tu yang lagi menarik lah. Dan saya secara personal, saya suka baca buku-buku yang kata apa, tak mainstream. Saya tak suka benda-benda mainstream ni. Contoh kalau penerbit tu dah famous sangat kan, buku pun dah jual kan, saya memang tak beli lah. Saya akan beli buku yang, kalau pergi ke kedai buku, saya cari macam kedai-kedai terceruk yang tak ada orang masuk. Saya akan beli buku-buku yang tak ada siapa pernah dengar nama, bang tolong beli, hari ni boleh jual satu ya. Saya akan beli buku tu lah. Sebab bagi saya benda tu yang best. Kita baca benda yang orang lain tak baca. Kita jumpa apa yang orang lain tak jumpa. Kita ada apa yang orang lain tak ada kan. Kalau buku tu dah, bukan nak kata ni lah, tak bagus kalau buku William Criminal. Maksudnya saya ni memang tak suka benda-benda yang mainstream kan. Kalau macam, even kalau cerita kan, kalau ramai sangat orang mengulas dekat Facebook kan, cerita ni best, lagi saya tak tengok. Kalau saya tengok cerita tak pernah ada orang tengok, tu saya tengok. Sebab bagi saya macam, kalau kita macam ikut orang lain, sama macam orang lain, baca pun buku yang, jadi macam bagi saya tak ada satu benda yang menarik lah. Sebab tu saya suka cari benda-benda yang berbeza lah. Tapi yelah, benda-benda yang berbeza ni tak semestinya seronok. Kadang-kadang seronok, kadang tak seronok. Tapi that's part of life lah kan. Tapi at least benda tu best lah bagi saya lah. 7 minit lagi. Jadi saya rasa saya dah harga dah sekarang. Saya bagi masa saya 7 minit tu pada Tuan Mohsin lah. Jadi dia boleh cakap lama sikit lah. Jadi terima kasih lah diucapkan kepada bakal-bakal peminat saya lah yang mendengar pada hari ni. Harap boleh beli buku Tuan Mohsin dan juga Puan Kelly lah. Jadi terima kasih hari ini saya ucapkan Usahakan Negara dan Popita kerana menaja kopi. Boleh beli kopi ya? Tak beli banyak juga kopi tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Dipersilakan Puan Siti Suzani untuk menyampaikan sedikit cenderah hati kenang-kenangan kepada Encik Said supaya kita kenang kan kita orang. Jualan mungkin agak memberangsangkan. Nampaknya orang ramai mula berkunjung ke buku untuk membeli jualan buku. Okey, di samping tu, okey, kita terus dengan sesi seterusnya bersama dengan